puasa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Boleh tak ada Nabi nak tanya, apakah itu Ihya Ramadan? Ihya Ramadan dalam bahasa Arabnya bermaksud menghidupkan Ramadan. Okey. Jadi untuk menghidupkan Ramadan di TGS ini, Panitia Pendidikan Islam mengadakan pelbagai program untuk warga TGS kita. Oh begitu. Sekolah kita ada ke Ustazah aktiviti? Ada banyak. Nak tahu ke? Semua nak tahu? Okey. Jom. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Jom. Ramadan tiba. Marhaban ya. Assalamualaikum. Tapi siapa nak derma untuk tabung tautan mahabbah Ihya Ramadan? Ramadan tiba, Okey, thank you. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Terima kasih rakan-rakan. Jumpa lagi. Warga TGS semua tertanya-tanya, apakah tujuan sumbangan ini? Boleh tak Ustazah jawab? Sumbangan apa? Sempena Ramadan ke? Ya. Okey, yang pertama sekali, tujuan yang pertama ialah untuk kita melaksanakan program-program untuk menghidupkan bulan Ramadan ataupun kita sebut Ihya Ramadan. Masa sepanjang Ramadan kita ada banyak buat aktiviti kan? Ya. Kita gunakan duit itu untuk kita melaksanakan program tersebut. Kita ada bagi sumbangan duit kepada para asnaf, murid-murid yang termasuk dalam golongan asnaf yang layak untuk kita bagi zakat dan bantuan. Ustazah. Okey, sama-sama. Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbukit. Perasaan dia mungkin ada nervous, mungkin ada happy sebab first time masuk jadi tak tahu lagi apa reaction dia. Harapan kita orang kalau boleh nak menang lah, tak kisahlah nombor 1 ataupun nombor 2, janji boleh dapat menang. Bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Takut pun ada, gembira, lepas tu gemuruh nak tunggu keputusan daripada juri. Saya rasa saya bangga dengan diri sendiri sebab saya dapat tampil ke hadapan, even though tak berapa confident sangat, tapi saya bangga lah dengan sendiri. Pertandingan bercerita yang dianjurkan ini pada cikgu sangat baik untuk diteruskan pada masa akan datang dan dia banyak memberi manfaat dan juga pengetahuan kepada semua murid tentang kisah-kisah yang terkandung dalam Al-Quran. Majlis dengan segala hormatnya mencukup. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dan yang mempermudahkan urusan majlis pada hari ini, dan saya merasakan bahagia dan gembira sebenarnya kerana semuanya berjalan dengan lancar. Rahmatun linnas ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah bi ummi wa abi fadaituka sayyidi salatun wa salam alayka ya nabi habibi ya Bye-bye. السلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام